bertemu semula di siri kedua Alam Perwira. Maharaja Zhou, Raja Zalim si Ratu Daji, kecantikan beracun yang mengawal dari bayang. Dua marshal terkuat, Yao si pembunuh dan Mo si pahlawan berperisai merah. 9 biduanda Panglima Mo, tebuan, layang, siluman, pemancing, padri, pelawak, sungkur, halus dan arwah. Setiap seorang memiliki hikmat maut tersendiri. Mereka adalah barisan pembunuh paling digeruni zaman itu. Duke Jig Chang, pemimpin bijaksana, Puan Jig Chang, pahlawan berhikmat dan Jig Fat, bayi ajaib. 6 pahlawan legenda, pemanah, kecapi, jurukat, penyulam, istiadat dan nujum. Setiap seorang memiliki hikmat luar biasa. Mereka inilah benteng terkuat kerajaan Jichang. Imbas kembali kisah sebelumnya. Biduanda siluman bergegas ke wilayah barat untuk bertemu rahib sepi di Tokong Pelita. Di sana, mereka menerima laporan ganjil tentang istana Duke Jichang. Gajah-gajah dikerahkan membawa pasir. Dan anak bongsu Jichang membesar luar biasa cepat. Sesuatu yang pelik sedang berlaku. Laporan rahib sepi mengejutkan mereka. Anak Duke Jichang mungkin memiliki kekuatan luar biasa. Kawalan istana yang longgar membuatkan serangan mudah dirancang. Malam itu, biduanda siluman membahagi tugasan dan bersedia untuk menyerang istana keesokan harinya. Begitulah alkisahnya. Sungkur menyerbu masuk menuntut bayi itu. Pai Shi cuba menghalang, tetapi raksasa itu memusnahkan segala yang menghalang jalannya. Sungkur mengamuk, memecahkan lantai dengan hentakan yang menggila. Dalam satu gerakan pantas, Sungkur merampas bayi itu tanpa belas kasihan. Sungkur mengangkat bayi itu sambil mengaum mahu membunuhnya. Namun, bayi Jichang tidak takut langsung, malah dikencing pula atas mukanya. Sungkur cuba membunuh Jifat, tetapi bayi itu hanya meminta susu. Puan Ji menyerang tepat pada matanya. Genggamannya terlerai. Sungkur menyerang, tetapi Puan Ji mengelak dan melepaskan tendangan tepat ke mukanya. Raksasa itu rebah ke belakang manakala bayi mereka terjatuh. "Anakku!" jerit Puan Ji. Sungkur menyerang bertubi-tubi, namun Puan Ji membalas tepat dengan hikmat jari tiada bertara. Jari raksasa itu putus dan Sungkur menjerit kesakitan. Serangan Puan Ji menghentam telinga Sungkur, memaksanya menjerit kesakitan. Namun, musuh sebenar tuanku jauh lebih hebat daripada raksasa ini. Jichang mengeluarkan hikmat ribut payah menghentam biduanda sama bertubi-tubi. Biarpun menangkis, tangannya tetap ditembusi serangan. Jichang menghentam pemancing dengan serangan pantas, lalu melemparkan pedangnya tepat mengenai senjata musuh. Pemancing terpelanting dan pengawal istana segera bergegas. Ketua biduanda muncul, memusnahkan senjata Jichang dalam satu tendangan. Dengan kuku beracun dan hikmat cakar puaka. Cakar puaka berjaya ditahan Jichang, namun pemancing kembali menyerang. Dikepung dari dua arah, Jichang mengaktifkan kuasa sebenar. Getaran halilintar. Gelombang tenaga menghentam semua musuh serentak, memusnahkan serangan mereka dan menggegarkan seluruh istana. Biduanda siluman mengamuk, membunuh pengawal-pengawal istana tanpa belas kasihan dengan racun cakar puaka. Musuh mengganas membuluh pengawal istana. Jifat menangis memanggil ibunya. Puan Ji muncul dan pang! Tendangannya menghumban Sungkur menembusi dinding. Biduanda layang menyelinap masuk mencari bayi Jifat yang berkulit ungu. Namun, melihatnya begitu comel, dia terhenti seketika. Bayi itu tersenyum dan memanggil, "Bibi." Layang hampir membunuh bayi itu, tetapi Jifat meminta didukung. Dia jadi serba salah. Tiba-tiba, muzik tajam bergema yang menyakitkan telinga.
Menteri Kecapi hadir. Serangan muziknya mengoyak hati musuh. Kemudian, Menteri Pemanah muncul, melepaskan 10 anak panah sekaligus, menghentam biduanda bertubi-tubi. Musuh panik dan melempar bom asap beracun. Ji Chang menjerit, "Asap itu beracun. Cepat berjaga-jaga." Biduanda layang hampir membunuh bayi itu, tetapi hatinya tak sanggup. Puan Ji merayu dan Ji Fat memandang dengan penuh kasihan. Akhirnya, biduanda layang melarikan diri. Musuh berjaya melarikan diri. Duke Ji Chang menghentikan pengejaran, lalu dirawat oleh para panglima. "Siapa dia, Tuan Hu?" Duke Ji Chang terdiam, matanya tajam menusuk malam. Duke Ji Chang yakin negeri mereka bakal menghadapi ancaman besar. Baginda memanggil semua panglima pulang memperkukuh pertahanan. Helang raksasa biduanda layang membawa pesanan penting pulang ke ibu kota. Kegagalan tidak boleh diketahui Maharaja Zhou. Tetapi, biduanda layang menyembunyikan kebenaran. Wanita hamil dibawa ke hadapan Maharaja. Daji mencadangkan permainan kejam, meneka jantina bayi dengan membelah perut ibu itu. Permaisuri mengumumkan bahawa bayi dalam kandungan itu adalah perempuan. Helang muncul membawa pesan. Tanpa belas, Permaisuri mengarahkan supaya bayi itu diberi kepada burung tersebut. Ketua Sami melapor bahawa Ji Chang sedang mengaktifkan hikmat Kawah Bersembilan. Maharaja Zhou melihatnya sebagai peluang membinasakan musuhnya. Baginda bangkit dan memerintahkan, "Kerahkan tentera. Ji Chang mesti dihapuskan." Maharaja dan Permaisuri sepakat. Musnahkan kawah-kawah, musnahlah wilayah barat. Marshal Yao segera dihantar bersama barisan pembunuh elitnya menuju ke medan perang. Musuh makin hampir. Kuasa lama akan bangkit semula. Jilid 3 kembali segera.